Tiba-tiba Amir merasakan suasana bilik sangat berbeza. Rasa sejuk, rasa lembap dan berbau sedikit seperti bau darah lama menusuk hidung. Walaupun lampu semua menyala, sudut bilik kelihatan lebih gelap daripada biasa. Setelah Amir bersiap mandi dan keluarkan barang-barang, tiba-tiba rasa ingin tahu menguasai Amir. Dia membuka almari dan di dalamnya ada cermin lama besar yang diselubungi kain hitam. Dia kemudian tarik kain itu. Alangkah terkejutnya tiba-tiba. Sekelip mata, suhu bilik turun mendadak. Dalam pantulan cermin, dia nampak dirinya tapi versi dirinya dalam cermin sedang tersenyum dengan mata penuh darah. Di belakang pantulan itu, seorang wanita berambut panjang kelihatan berdiri walaupun tiada sesiapa pun di belakang Amir ketika itu. Amir mula terkejut dan cermin yang elok tadi tiba-tiba bergegar kuat dan suara perempuan tadi menjerit menyebut, "Dia bunuh aku di sini dan aku masih ada." Amir terjatuh, kepalanya terhantuk pada cermin dan kemudian Amir terbaring di atas lantai. Dengan tiba-tiba, ada satu tangan keluar dari cermin itu yang ingin menarik Amir masuk ke dalamnya. Amir terus cuba merangkak dan terus berlari keluar dari bilik tersebut. Keesokan pagi, bilik 260 semula, tapi cermin itu masih disimpan di situ sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini, masih belum ada yang tahu sejarah cermin tersebut. Jika anda di tempat Amir, apakah yang anda akan lakukan? Cerita ini adalah rekaan semata-mata. Anggap sahaja satu hiburan.